Sebelum ni mungkin ada yang pernah pernah dengar aku record vokal. Dan mic yang aku guna adalah daripada Audio Technica. Kalau ikutkan aku ni sebenarnya memang jenis yang suka rajin tukar-tukar mic recording ni tau. Dia sebenarnya macam aku tak puas hati bila aku tak puas hati aku mesti akan tukar. So mic yang lama, yang paling lama aku rasa macam mic ni yang lama aku dah guna. Sebab yang ini bagi aku kualiti dia macam benda ni bergantung kepada audio interface dan juga software jugalah, digital audio workstation korang. Tapi untuk mic yang ni aku macam boleh suggest lah kat korang untuk korang guna So model yang aku guna ni adalah Audio Technica 2035. So bentuk dia memang macam ni. Dan bagi aku dia siap ada low cut apa semua. So okey lah. Bagi aku macam untuk kalau macam high pitch ke apa, korang guna yang ni bagi aku agak padu jugalah. Dia boleh cache apa semua lah. So macam korang kalau dengar macam ada pernah tengok lah dekat akaun aku ni ada video aku nyanyi, cover lagu. So mic ni lah yang aku akan guna. Okay, so kalau korang yang macam baru nak berjinak-jinak ke, nak cari mic recording, ini antara yang aku boleh suggest kat korang. Harga dia pun menarik. Dan kalau macam korang ada nak cari juga barang-barang lain, contoh macam audio interface, headphone, studio monitor, so korang boleh tengok dekat akaun aku ni. Banyak je sebenarnya aku kongsi Banyak je sebenarnya aku kongsi macam mana korang nak set up apa semua, digital audio workstation, apa yang lagi bagus, lagi murah nak guna. Okay, so nak dapatkan mic ni, korang tengok kat bawah.